Pemimpin mesti paksa dia solat jemaah bersama dengan orang-orang Islam. Kalau tidak, kalau dia tak solat, maka hendaklah dibunuh. Baik. Hukum bunuh orang yang tidak berpegang dengan ajaran agama. Dia kata siapa yang tak pegang dengan ajaran agama boleh bunuh. Oh, susahlah macam ni. Sebab zaman sekarang ni bukan semua orang alim kucing macam kita. Dia kata, sekarang ni ramai orang yang biasa-biasa je agama. So kalau ikut fatwa Ibn Taymiyah boleh bunuh. Tengok apa kata Ibn Taymiyah. Dia kata, فَأَمَّا الشَّرْعُ مُنَزَّلْ فَهُوَ مَا ثَبَتَ عَنِ الرَّسُولِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهَذَا الشَّرْعُ يجب على الأولين والآخرين اتباعه وأفضل أولياء الله أكملهم اتباعا له ومن لم يلتزم هذا الشرع أو طعن فيه أو جوز لأحد خروج عنه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. Ibn Taymiyah kata, adapun syariat yang diturunkan oleh Allah ialah syariat yang datang daripada Nabi SAW dalam kitab dan dalam sunnah. Ini yang wajib untuk diikut. Siapa yang tak ikut ajaran agama ni, maksud siapa yang tidak beriltizam dengan ajaran agama ni, maksud tak beriltizam tu tak, bukan tak mengamalkan satu dua benda dalam Islam, tak. Maksud tak beriltizam ni, memang tak ikut langsung syariat ni. Dia mengaku dia Muslim, tapi dia petikai yang tu, dia petikai benda ijma'. Dia tak buat benda wajib, dia petikai benda ijma'. Au ta'ana fihi, ataupun dia kutuk benda-benda yang sabit dengan nas. Dia kutuk, dia cela. Apa solat-solat ni macam orang bodoh yang aku tengok. Kepala elok-elok pergi letak kat atas lantai. Ataupun dia membenarkan mana-mana orang keluar daripada syariat ni, maka dia telah kafir, mesti diminta untuk bertaubat. Kalau tidak, dia dibunuh. Pasal apa? Bunuh bukan sebab tak mengamalkan ajaran agama secara lengkap. Bunuh sebab telah menjadi murtad. Bukan Ibn Taymiyah seorang berfatwa yang macam ni. Tuan-tuan tengok. Setelah memerhatikan teks fatwa ni, saya dapati tidak ada pun dakwaan yang mengatakan ini pandangan ekstremis. Fatwa ni mengandungi yang pertama, tidak berpegang dengan syariat Islam, mencaci syariat Islam, membenarkan orang keluar daripada syariat Islam. Sebab ada di kalangan orang yang ala-ala, kononnya sufi, tapi sesat, menggunakan serban mereka yang tebal untuk mengelirukan masyarakat dan membenarkan tindakan mereka yang tidak berpegang dengan syariat. Bila orang tanya, pasal apa tak solat ni? Aku telah keluar daripada syariat Muhammad. Seperti mana Nabi Khidir tidak terikat dengan syariat Musa. Siapa yang telah capai makam wali, wali kutub ke wali apa ke saya tak tahu, tapi dia kata siapa yang telah mencapai makam tu, maka telah keluar daripada syariat Muhammad. Dia dah keluar pada syariat Muhammad, dia masuk syariat baru. Dia masuk syariat Khidir. Siapa yang membenarkan fatwa ni, ataupun siapa yang berpegang dengan mazhab ni, maka dia kafir. Bukan Ibn Taymiyah seorang saja yang sebut. Ibn Abil Ais Al-Hanafi juga menyebut benda yang sama dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Dia sebut mana-mana orang yang mendakwa boleh keluar daripada syariat Muhammad, dia kafir, mesti diminta untuk bertaubat. Kerana hadis Nabi jelas. Nabi kata, "Lau kana Musa hayyan la yas'uhu illa ayatba'ani." Kalau Musa tu masih hidup, tidak ada ruang bagi dia melainkan dia kena ikut syariat aku. Sebab tu Nabi Isa nanti bila dia turun ke dunia, dia tak bawa syariat dia. Dia ikut syariat Muhammad kerana syariat dia telah terbatal. Dia tak jadi imam. Dia ikut belakang imam kita. Kerana dia tidak ada syariat lagi melainkan dia kena ikut syariat Muhammad. Ni syariat yang paling akhir, maksud the last testament. Baik. Membenarkan bunuh orang yang tinggalkan solat. Oh, ini juga. Siapa tinggal solat boleh bunuh. Wah, kacau. Tengok ayah kat rumah tak solat, bunuh tu. Tengok anak kat rumah tak solat, bunuh tu. Ibn Taymiyah berfatwa dengan fatwa ni, betul, saya tak nafi. Ada dua tempat Ibn Taymiyah berfatwa begini. Sekadar kajian saya. Yang pertama, siapa yang melewatkan solat disebabkan dia kerja, siapa yang melewatkan solat sehingga keluar waktu kerana dia khidmat pada syekh dia, punya hormat kat syekh, sampai tinggal solat.
Saya tak mau tinggalkan Syekh ni sebab dia wali Tuhan, jadi saya kena khidmat dengan dia. Sampai tinggal solat. Sampai keluar waktu solat, dia tak solat lagi. Ibn Taymiyah kata, siapa yang buat benda ni, maka hendaklah dibunuh. Betul, Ibn Taymiyah berfatwa demikian. Kemudian Ibn Taymiyah berfatwa lagi. Orang tanya kat dia tentang orang yang sibuk di kedai dia sehingga dia tak solat berjemaah bersama dengan orang Islam walaupun dekat dengan masjid. Ibn Taymiyah kata hendaklah dipaksa dia untuk solat di masjid. Kerana Ibn Taymiyah berpandangan solat jemaah ni wajib. Itu pendapat mazhab Hanbali. Bukan Ibn Taymiyah seorang. Dia kata mesti dipaksa. Pemimpin mesti paksa dia solat jemaah bersama dengan orang-orang Islam. Kalau tidak, kalau dia tak solat, maka hendaklah dibunuh. Jadi orang kata, tak solat jemaah pun kena bunuh. Tak, bukan tak solat jemaah. Dia kata kalau tak solat. Sekarang ni tak solat langsung. Imam kena paksa dia solat jemaah dengan Muslim. Kalau dia tak solat jemaah, maksudnya memang dia tak solat. Sebab dia tak solat langsung. Maka dibunuh. Orang yang tak solat dalam fiqah ni, orang yang tak solat satu waktu lah, bunuh. Bukan fatwa Ibn Taymiyah. Tuan-tuan mazhab apa? Ini semua Salafi tak kena zahak. Kalau kat luar sedap kita tanya, tuan-tuan mazhab apa? Syafi'i. Kan? Macam ada 2-3 orang student saya bila saya tanya. Tuan-tuan mazhab apa? Syafi'i. Apa pandangan Syafi'i dalam bab muzik? Harus dengan syarat. Dengan begitu confident. Saya kata, mazhab Syafi'i kata muzik haram. Kecuali duf, gendangnya. Yang kata halal ni Ibnu Hazmin. Bukan mazhab Syafi'i, dia Zahiri. Terkebir-kebir. Itu kan? Baru tahu dah keluar mazhab. Nah, mazhab Syafi'i kata apa? Imam Nawawi. Nanti Imam Nawawi kata apa? Sesiapa yang meninggalkan solat kerana malas, dalam keadaan dia masih percaya solat itu wajib ke atas dia, maka mazhab kami yang masyhur, maksud mazhab Syafi'i, ma sabaq, iaitu yang lepas dia tak kafir. Mazhab Syafi'i, orang yang tinggal solat malas tapi dia tahu benda tu wajib, tapi dia malas. Mazhab Syafi'i kata dia tak kafir, dia fasik. Tapi dia kata apa? Annahu yuqtal haddan la wala yakfur. Dia mesti dibunuh kerana hukuman hudud. Tapi dia tak kafir. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak kalau orang baca teks ni, teroris tak? Tapi sebab mazhab Syafi'i, oh tak apa, kita letak tepi. Kita nak Ibn Taymiyah yang teroris. Dan mazhab lain. Wabihi qala Malik wal aktsarun minas salaf wal khalaf. Ini pandangan mazhab Malik, mazhab Maliki, dan inilah pandangan majoriti ulama salaf dan khalaf. Tapi bukan kita pergi bunuh. Sagi bila dah ini mazhab Syafi'i ni. Asah pedang siap-siap ah. Tak. Asah kerai ah. Tak. Ini pemerintah punya kerja. Tapi nak buktikan bukan senang. Fuqaha boleh letak hukum, tapi nak pembuktian. Mana kita nak tahu orang solat tu? Lah pemerintah, kan? Takkan dia nak pergi cek rumah seorang-seorang. Ini maksudnya peruntukan tu ada. Dan ia disebut dalam kitab-kitab fiqh. Bukan untuk orang awam ni, bukan untuk kita nak pergi implement, ni untuk pemerintah. Baik. Boleh dibunuh orang yang menolak rukhsah dalam ibadah. Ibn Taymiyah pernah berfatwa, siapa yang meninggalkan rukhsah dalam ibadah, siapa yang tak nak ambil rukhsah berbuka waktu musafir, boleh dibunuh. Padahal Ibn Taymiyah kata lain. Dia salah quote. Dia kata Ibn Taymiyah punya fatwa lain. Dia kata Ibn Taymiyah membenarkan orang yang tak ambil rukhsah boleh bunuh. Siapa yang musafir tak berbuka boleh bunuh. Tak. Ibn Taymiyah kata siapa yang kata orang yang bermusafir haram untuk berbuka, yang tu yang kafir. Sebab dalam Quran sebut clear, siapa yang bermusafir dalam keadaan dia berpuasa boleh berbuka. Maka dia menolak ijma'. Itu yang dibantah oleh Ibn Taymiyah. Okey. Ibn Taymiyah membenarkan bunuh ayah kandung atau ibu kandung. Fatwa ni orang salah faham. Ada orang di negara Arab pergi bunuh ayah dah. Kerana dia kata ayah dia musyrik, maka boleh bunuh. Orang salah faham fatwa Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah membicarakan tentang, Ibn Taymiyah sebut, dia kata, wa idza kana musyrikan jaza lil walad qatluh wa fi karahatihi niza'un bainal ulama. Jika ayah ataupun ibunya musyrik, maka boleh dibunuh. Tetapi pada hukum makruhnya ada perbahasan di kalangan para ulama, tapi boleh bunuh kalau musyrik. Tapi bila kita tengok Ibn Taymiyah ni, masa dia fatwakan benda ni,
masa dia berbicara tentang boleh bunuh ayah ni, dia bukan bincang tentang bunuh mutlak, tak. Dia bincang tentang manusia yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Maksud tanggungjawab hamba terhadap Tuhan dia. Dia sedang berbicara dengan ubudiyatul abd li rabbih. Perhambaan hamba kepada Tuhan. Maka dia berbicara, maksud dia kata kadang-kadang hamba ni bila mana dia nak beribadat kepada Tuhan, dia terpaksa bertarung dengan ayahnya di medan perang. Oleh kerana bertarung dengan ayah ni satu benda yang besar, tapi hamba yang beriman dia terpaksa buat walaupun itu ayah dia, kerana dia beribadat dengan Tuhan sebab ayah dia memerangi agama dia. Seperti mana Abu Bakar bertarung dengan anak dia Abdul Rahman di medan perang. Seperti mana Abu Huzaifah berdepan dengan ayah di medan perang. Maka Ibn Taymiyah sedang bercerita tentang ubudiyah, perhambaan seorang insan kepada Tuhan. Tapi sebenarnya ini bukan fatwa Ibn Taymiyah seorang. Mazhab Syafi'i pun bincang. Tengok apa Khatib Al-Syarbini sebut dalam kitab Mughnil Muhtaj, yang digunakan dalam Malaysia ni, digunakan kitab ni Mughnil Muhtaj. Mazhab Syafi'i kata dimakruhkan bagi orang yang berperang itu membunuh mana-mana saudara yang berdarah sama dengan dia, yang ada pertalian darah, yang kafir, kerana dia kata syafaqah, kecintaan dia kepada saudara sekandung dia itu mungkin akan membawa dia menjadi menyesal membunuh saudara dia yang kafir, dan mungkin akan menyebabkan dia tak mau pergi jihad lagi dah. Maka dia kata makruh, mazhab Syafi'i. Kecuali dia kata kalau dia sebagai seorang Muslim dengar saudara sekandung dia, tak kira lah yang mahram dia, ayah dia, mak dia, dia dengar saudara dia pergi kutuk Allah, kutuk Rasul secara jelas, maki Allah, maki Rasul pada masa itu secara jelas, maka pada masa itu tidak makruh lagi untuk dibunuh. Saya takutlah kalau orang baca kitab mazhab Syafi'i ni, takut-takut mazhab Syafi'i pun dilabel sebagai teroris.